Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bunga melati di tepi perigi, harum mewangi, penyejuk jiwa. Izinkan saya memperkenalkan diri, mengatur kata pembuka bicara. Penonton yang dikasih, saya Nur Ain Umairah binti Muhammad dari SKTM Manyabur. Saya kini berada dalam kelas tahun 6. Kehadiran saya di sini bukan sekadar untuk berbicara, tetapi untuk membawa anda semua menyelami sebuah dunia yang penuh dengan pengajaran, emosi dan keindahan cerita. Dunia yang mampu membuka minda dan menyentuh hati kita semua. Buku ibarat sahabat setia, tidak pernah jemu menemani, tidak pernah lokek berkongsi. Melalui pembacaan, kita mampu mengembara jauh tanpa melangkah, memahami kehidupan tanpa mengalaminya sendiri. Pada hari ini, saya akan mengajak rakan-rakan menyelami sebuah kisah yang sangat menyentuh hati daripada siri haiwan terancam dalam cerita yang bertajuk Mengapa Petri Merindui Tempat Asalnya? Karya Taylor Ait. Buku ini telah diterbitkan oleh Arus Intelek Sendirian Berhad yang mengandungi 40 halaman. Sudah tentu rakan-rakan tertanya-tanya, siapakah Petri? Petri merupakan seekor anak penyu. Sejak lahir, Petri terpaksa menghadapi pelbagai dugaan dan bahaya. Bukan sahaja ketika di darat, malah ketika berada di lautan yang luas. Bayangkan adik-beradiknya hilang dimakan biawak. Bukan itu sahaja, mereka juga terpaksa menghadapi ancaman dari manusia yang sangat kejam. Apabila telah merasa tidak lagi selamat berada di daratan, Petri dan rakan-rakannya cuba mencari perlindungan di laut yang dalam. Apakah yang berlaku? Mereka diserang pula oleh ikan jerung dan sotong gurita. Sekali lagi, Petri bernasib baik kerana terlepas dari menjadi mangsa ikan jerung dan sotong gurita. Petri meneruskan kehidupannya di lautan yang luas dan dalam. Petri tidak lagi diganggu oleh musuh-musuhnya kerana Petri semakin dewasa. Selepas beberapa tahun, Petri mula merindui tempat lahirnya. Petri pun kembali ke tempat di mana ia menetas dan bertemu dengan seekor penyu jantan. Petri mengulang kitaran hidup seperti ibunya. Petri menggali lubang dan bertelur dengan banyak. Petri pun meninggalkan telur tersebut dan kembali ke lautan. Persoalannya, adakah anak-anak Petri akan selamat? Begitulah kehidupan seekor penyu yang sentiasa terancam dan dalam bahaya. Buku ini bukanlah sekadar buku cerita fiksyen yang dibaca untuk mengisi masa lapang. Ia diterbitkan khusus untuk memberi kesedaran kepada kita tentang masalah yang dihadapi oleh haiwan terancam di Malaysia. Ia mengajar kita tentang erti tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar supaya haiwan-haiwan ini tidak terus pupus. Selain kisahnya yang mendebarkan, buku ini juga menyelipkan info sains yang sangat berguna dengan gaya bahasa yang mudah difahami oleh murid sekolah rendah seperti kita. Namun, pada pandangan saya, cerita ini boleh ditambah dengan lebih banyak kisah pengembaraan untuk menjadikannya lebih menarik. Indah nian si burung bayan, hinggap tenang di pohon jati. Bicara buku, tamatlah sekian. Moga terpahat di dalam hati. Sekian, terima kasih.